Okey, sekarang pukul 2.47 PM. Dalam surat ni telah diletakkan pukul 2 kami dibenarkan masuk untuk mengambil aset-aset ataupun benda-benda peribadi kami. Sampai sekarang tak ada yang nak datang. Itu satu. Yang kedua, tadi apabila staf datang, kami diberitahu belum mendapatkan kelulusan daripada LSHSM. Macam mana ni? Sepatutnya kementerian yang handle ataupun sepatutnya PTP, Suruhanjaya Tanah Perkecuan. Tapi sekarang ni tak. LSHSM. Macam mana dia punya peraturan ni? Betul, menteri ada bagi remark mengatakan mereka akan datang buat maintenance ataupun upgrade. Tapi bukannya untuk tidak membenarkan kami mengambil aset kami. So, bukan saja kami, tenant-tenant pun dia menunggu, tetapi tenant belum lagi dia time. Tapi untuk MKLSB, time kita orang bermula dari 2 PM. Sampai sekarang tak ada. Mereka menunggu kelulusan daripada pihak pengurusan dia. Saya pun tak faham macam mana ni. Ini aset kementerian, tapi syarikat LSHSM lah yang sekarang ni menjadi penguat kuasa di sini. So kami minta pihak kementerian cepat-cepat bantu. Kami nak keluarkan barang, dah disuruh dikeluarkan tapi sekarang tak boleh. Cik Mandi, sekarang pukul apa? Sekarang pukul 3. Sekarang pukul 3 barulah syarikat MKLSB dia benar untuk mengambil pekerja-pekerja mengambil barang-barang peribadi. Setelah 1 jam disidai dan tidak dibenarkan untuk ambil.